Pertama, subhanallah ini adalah kalimah-kalimah ataupun kalimah yang maknanya kita menafikan segala sifat kekurangan ataupun segala perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Jadi bila kita sebut subhanallah, ni nak cerita contohnya kan. Kenapa lepas sembahyang kita baca subhanallah? Pertama kita perkasakan ataupun kita sabitkan, tetapkan akidah tanzih, tasbih, takdis tu. Maka kita baca subhanallah, iaitu maha suci Allah daripada kekurangan, maha suci Allah daripada perkara yang tak layak, maha suci Allah daripada daripada berhajat kepada makhluk, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk dan sebagainya lah. Ya. Maka itu makna subhanallah. Kemudian kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita menetapkan kepada Allah itu atau bagi Allah itu segala sifat-sifat kesempurnaan. Sebahagian kitab sebut segala sifat-sifat kamal, jamal, jalal. Ya. Dan imam kita juga dah bagi tahu bahawa kalimah-kalimah zikir ini juga mengandungi nama-nama Allah. Ada nama-nama Allah yang merujuk kepada subhanallah. Ada nama-nama Allah yang merujuk kepada alhamdulillah. Ya. Kemudian kita pergi kepada Allahu Akbar. Allahu Akbar ni ialah kita mengiktiraf kekurangan diri kita. Ya Allah, ketika aku mentasbihkanmu dan ketika aku bertakbir kepadamu, aku tidak bertasbih dan bertakbir aku tidak bertasbih dan bertahmid. Maaf. Ketika aku bertasbih kepadamu dan ketika aku bertahmid kepadamu, ketika aku menyucikan kekurangan daripadamu dan ketika aku menetapkan segala kesempurnaan kepadamu, ya Allah, itu dengan kadar yang aku faham, dengan kadar yang aku tahu. Sedangkan hakikat kemuliaanmu, hakikat ketuhananmu, hakikat kesucianmu, hakikat kesempurnaanmu tu sebenar-benarnya hanya engkau yang tahu. Jadi kita menyebut Allahu Akbar iaitu dengan erti kata, ya Allah, engkau lebih besar, engkau lebih mulia, engkau lebih agung daripada apa yang aku tasbihkan dan engkau lebih agung daripada apa yang aku tahmidkan. Itu makna Allahu Akbar.